Ini kepala ayam. Ini pula sisa-sisa ayam lepas di siang. Okey guys, apa yang korang lihat ini adalah idea aku di kampung, baja organik untuk tanaman-tanaman pokok-pokok aku tanam. Siapa yang follow aku, dia mesti tahu. Dalam WTT aku sebelum ini, aku ada share dan terangkan bagaimanakah baja ini berfungsi. Mengapa dan kenapa kita letak daun-daun kering pun ada sebabnya. Aku dah pernah terangkan kenapa dan mengapa. Kalau korang nak tahu, pokok yang aku tanam ni adalah pokok lychee Brazil. Dan korang nak tahu tak kenapa kat bawah-bawah ni ada wheat mat dan juga batu kerikil. Wheat mat berfungsi untuk mengelak rumput naik di keliling pokok lychee Brazil ni. Rumput ni seperti parasite dalam kehidupan. Mula-mula menumpang, lama-lama dia rembatnya khasiat-khasiat dan zat-zat dalam tanah. Pokok pun susah berkembang, kita pun susah berkembang. Moga bermanfaat.